Jadi Bank Negara Malaysia telah pun membuat keputusan iaitu mengekalkan OPR pada 3%. Walaupun sebelum ni banyak desas-desus yang mengatakan bahawa ada kemungkinan besar Bank Negara Malaysia akan menurunkan OPR pada tahun ni. Sebenarnya ramai orang fikir bahawa kalau ekonomi kita lembab, jalan yang paling cepat untuk rangsang balik ialah dengan turunkan OPR. Akan tetapi, korang tahu tak sebenarnya menurunkan OPR ni bukanlah semudah seperti apa yang kita sangkakan. Kenapa jadi macam tu? Alright, dalam video ni saya akan explain dengan korang satu persatu. Akan tetapi sebelum tu, secara jujur lah saya berpandangan bahawa OPR setakat inilah. Saya tak tahu apa akan berlaku pada beberapa bulan akan datang, tapi setakat ni untuk OPR tu turun masih lagi rendah dia punya probability. Kecuali ada dua perkara yang serentak berlaku. Yang pertama, inflasi kita drop di bawah 2% secara berterusan. Dan yang kedua, GDP kita menunjukkan kelembapan yang mendadak. Contohnya macam contraction daripada suku ke suku. Dan kalaulah ini berlaku, kemungkinan Bank Negara untuk turunkan OPR tu semakin tinggilah. Kalau tak, dia akan sustain aja pada 3%. Dan kalau korang perasan, sebenarnya BNM pun dia ada buat satu statement yang diorang kata diorang tak hanya fokus kepada kadar faedah saja semata-mata untuk tangani cabaran ekonomi. Okey, jom kita tengok satu persatu. Kenapa menurunkan OPR ni dia tidaklah semudah yang kita sangka. Nombor satu, bila BNM potong OPR ni, jurang kadar faedah antara Malaysia dengan negara luar, terutamanya Amerika Syarikat akan jadi makin besar. So akibatnya, ringgit akan lemah sebab pelabur asing akan lari ke negara yang tawarkan pulangan lebih tinggi. Lagi satu, bila ringgit jatuh, risiko inflasi import pula makin besar. Barang makanan, bahan api dan semua ni jadi mahal. Walaupun bukan sebab permintaan dalam negara naik, tapi sebab nilai mata wang kita jatuh. Yang kedua pula, yang selalu orang terlepas pandang adalah core inflation. Orang selalu nampak headline inflation ni je, tapi orang jarang tengok core inflation. So, walaupun inflasi keseluruhan ataupun headline inflation kita ni nampak turun, tapi core inflation tu masih lagi degil dan tak banyak bergerak. So, apa beza core inflation dengan headline inflation? Okey, senang cerita macam ni lah. Headline inflation ni termasuk barang yang harga cepat berubah lah, macam minyak dan juga makanan. Core inflation pula, dia dah tolak benda-benda yang mudah turun naik ni. Jadi, dia lebih menunjukkan trend sebenar harga dalam ekonomi ni. Kalau dalam keadaan macam ni, kalau katalah BNM potong OPR, dia boleh bagi tekanan yang lebih besar pada demand. Dan ini akan menyebabkan paras harga tu semakin ditolak ke atas. Sebab itulah BNM ni, diorang lebih suka kalau kerajaan mainkan peranan melalui dasar fiskal macam kawalan harga bersasar, subsidi ataupun insentif khas berbanding longgarkan dasar monetary terlalu awal. Sebenarnya kalau kita tengok Malaysia ni, dia masih ada ruang fiskal yang agak selesa lah, macam subsidi bahan api, bantuan tunai B40, insentif untuk sektor-sektor strategik. Ni semua masih lagi berjalan. Dalam ekonomi dasar fiskal ni biasanya dia menjadi first responder bila ekonomi perlahan. Sementara dasar monetary ni dia lebih kepada keseimbangan makro macam kestabilan inflasi dan juga ringgit. Jadi buat masa ni, BNM mungkin lebih selesa bagi kerajaan front load usaha rangsangan sebelum diorang sendiri turun gelanggang dengan potong OPR ni. Dan lagi satu, kalau kita tengok dari aspek kewangan pula, liquidity ataupun kecairan tu dalam pasaran Malaysia masih lagi longgar. Nisbah pinjaman kepada deposit tak tertekan dan bank-bank ni masih lagi rancak dia tawarkan pinjaman lah. So apa maksud dekat sini? Maksudnya walaupun OPR ni kekal pada 3%, kredit masih bergerak lancar dan pasaran masih lagi tidak ketat. Jadi tak ada keperluan mendesak untuk kita rangsang tambahan melalui potongan kadar faedah setakat ni. Akhir sekali kita jangan lupa faktor luaran ataupun external factor, iaitu tarif US ni. Federal Reserve masih lagi hawkish dan ketegangan geopolitik pun masih lagi tak menentu. Kalaulah BNM potong OPR dalam keadaan dunia yang masih belum stable ni, diorang berhadapan dengan risiko tembak peluru terlalu awal. Jadi buat masa ni, apa yang saya nampak lah, strategi BNM ni, mereka hedge risiko dengan stay put dan tunggu masa yang betul. Kalau ada keperluan, lebih kritikal mungkin hujung tahun ataupun masuk 2026 nanti, mungkin pada masa tu lebih sesuai untuk turunkan OPR ni.